Cara penggunaan dia pun sebenarnya sangat teratur. Mula-mula, isi air ikut paras yang telah ditandakan pada bekas. Tanda paras ni penting sebab ia pastikan setiap cube ais terbentuk dengan saiz yang sekata, tak terlebih dan tak kurang. Lepas isi air, aku tutup penutup silikon dengan kemas. Lepas tu, aku ambil produk ni dan ratakan perlahan-lahan dengan melintangkan ia atas permukaan rata. Tujuan dia supaya air masuk elok ke setiap ruang. Acuan dan tak ada ruang kosong yang buat ais jadi sengit atau berlubang. Bila semua dah kemas, terus masukkan ke dalam peti ais beku. Masa ni tak perlu buat apa-apa, cuma tunggu sampai air tu betul-betul membeku. Bila dah cukup masa dan ais dah keras sepenuhnya, aku keluarkan bekas ni dari peti ais. Tanpa perlu ketuk kuat atau pusing pelik-pelik, aku cuma terlangkupkan bekas dan ketuk perlahan dengan tangan. Satu persatu ais mula tertanggal dengan sendiri, kemas dan bersih. Lepas tu, aku goncangkan sedikit bekas tu supaya semua ais jatuh keluar dengan mudah. Tak ada yang melekat, tak ada yang pecah.